Evo Plus K, extra virgin olive oil plus dengan kelulut propolis. Kenapa nak kena campur dua unsur yang berbeza dalam satu? Evo Plus K adalah satu produk daripada CHT Plus yang merupakan produk yang kita hasilkan dari segi kuantitinya adalah 10 ml dan digunakan untuk peradangan kulit, luka-luka pada kulit dan sebagainya. Ia telah pun didaftarkan dan mempunyai nombor NOT. Kita gabungkan iaitu Evo Extra Virgin Olive Oil Plus yang mananya kita gabungkan dengan propolis daripada kelulut. Jadi kita gunakan extra virgin olive oil ini adalah sebagai carrier ataupun pembawa kepada kelulut tadi, iaitu kandungan propolis yang ada dalam kelulut. Kerana dia mempunyai tekstur-tekstur yang sesuai untuk kita gabungkan dengan propolis. Kenapa propolis? Okey, seperti yang kita ketahui, koloni kelulut dia akan menghasilkan 3 produk utama, iaitu madu, roti lebah dan propolis. Propolis ni kita boleh kategorikan kepada 2 grade berdasarkan sumber resin dia. Satu, grade hutan, dia boleh daripada pokok hutan keluarga Detrocap, senang cerita pokok balak seperti merawan, meranti dan cengal. Manakala grade domestik yang kedua adalah berasal daripada tumbuhan di kawasan perumahan, kebun atau kampung seperti pokok manggis dan mangga. Berdasarkan analisis makmal, didapati propolis hutan mengandungi kepekatan metabolit sekunder dan terpenoid yang lebih tinggi, dan perbezaan profil kimia ini menjadikan dia lebih unggul dan mempunyai nilai terapeutik yang lebih baik berbanding propolis domestik. Jadi kita gabungkan dan kita adunkan, iaitu yang pertama ialah Evo dan yang kedua adalah propolis daripada kelulut. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan satu produk yang sesuai untuk digunakan pada kulit.